vitamin untuk kecutkan sis dan juga fibroid. Sebelum Kak An cerita lebih detail lagi, bantu follow Kak An, like video ni dan komen sis. Dah penat ulang scan, sis makin juga membesar, fibroid makin sakit, jangan tunggu sampai kena operate. Ini ialah vitamin yang boleh Kak An suggestkan untuk bantu kecutkan sis dan fibroid ni secara semulajadi. Yang mana yang pertama ialah polyphenol blend, iaitu yang ada pada raspberry dan PVX. Dia bantu untuk detox sel yang tak normal dalam badan kita dan dia bantu baiki sel yang rosak. Dia tinggi dengan antioksidan, dia bantu untuk halang pertumbuhan sel sis atau fibroid ni. Dan yang kedua ialah GLA complex. GLA complex ni dia bantu untuk stabilkan hormon, dia elak sis yang baru terbentuk. Dan yang ketiga, omega 3, di mana dia bantu kecutkan sis dan juga fibroid itu secara perlahan. Dan akhir sekali, yang keempat, vitamin C. Dia bantu untuk kuatkan imun badan, bantu tubuh lawan sel-sel yang tak normal dalam badan kita tu secara semulajadi. Sis dan fibroid ni dia boleh kecut bila kita bantu tubuh kita tu secara semulajadi dari dalam, tak perlu tunggu makin parah baru nak bertindak. Macam mana nak dapatkan? Boleh komen sis.